Penurunan harga emas ketika ini dilihat sebagai pelarasan semula harga selepas kenaikan mendadak sejak tahun lalu. Pergerakan itu dilihat sebagai fasa normal bagi menstabilkan pasaran selepas harga emas melonjak hampir 60% sebelum ini. Presiden Persatuan Emas Malaysia, Datuk Seri Louis Ng berkata, situasi tersebut turut dipengaruhi faktor kecairan pasaran serta ketidaktentuan geopolitik global, namun disifatkan hanya bersifat sementara dan bukan mencerminkan kelemahan asas emas. Barisan diamond ni tahun ini ya, Januari Februari kita nampak harga emas naik mendadak, tapi bulan Mac dia turun mendadak, so little bit volatile due to naik pun banyak sangat, lagi dia ada war di Tehran dengan Iran, so dia ada kekecohan sikit lah, ada instability ya, sebab mereka khawatir liquidity dalam financial system akan terjejas sebab war kan. Tambah beliau, meskipun berada dalam ketidaktentuan, permintaan emas fizikal khususnya di Asia kekal kukuh.